ramai orang kena salah bantal, biasa mesti buat macam ni. Apa benda tepuk pakai bantal? Aduh. Yang kedua, kau nak simpan duit bawah bantal le atau bawah benda? Kenapa letak shilling? Aduh. Yang ketiga pula, judo chop. Ini bukanlah spinning power. Aduh, come on guys. Yang sebetulnya kita kena buat body repair. Apa body? Alright, ada otot yang tegang dengan saraf dekat sini point dia. Daripada sini sampai dekat sini. Jadi logik lah bila kita regangkan balik otot dan saraf tu, dia akan okey. Cik cuba pandang sikit ke kanan. Okay. See guys, saya Coach Alizul. Follow yang betul. Follow yang betul.